berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabul. Hai, tahun depan hai yang berhormat. Tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Bagi saya peluang 3 minit cukuplah. Cepat. Kalau tuan-tuan, saya cakap, perempuan cakap, tak dengar putih. Cepatlah sikit. Saya berdiri di sini atas badan sukarela NGO iaitu Persatuan Bekas Tentera Malaysia. Saya adalah ketua Pencawangan Sungai Balang. Mana boleh bekas tentera? Saya pun bekas tentera. Saya tahu ramai di kalangan saudara-saudara saya di sini adalah di dalam parti PKR ataupun PAS. Saya tahu. Tetapi di sini di diri saya tidak menyudahi kerana pada parti. Isunya adalah saya di sini adalah untuk mengatakan kepada yang berhormat dan semangat isunya kenapa pernah dikeluarkan perkataan mengatakan bahawa anggota keselamatan yang pernah bertempur di Bukit Kepong semasa darurat dulu yang telah terkorban yang meninggalkan baru dan anak dan juga mengapa mereka pengalas komunis dianggap sebagai wira negara. Bukit Kepong belum merdeka. Bukan isunya. Dan yang kedua yang berhormat Muhammad Sabul telah menggores hati kami. Majikan British pada tu. Faham tak faham? Anjing British. Okey, tenang. Pertama sekali saya ucap tahniah kerana kita hebat. Kita benar-benar mengangkat harakat demokrasi. Ambil gambar sama. Wartawan boleh kat bawah, kat bawah. Ambil gambar sama. Bagi sekejap lama pula nak kan. Buka laluan. Okey. Tenang. Okey. Yang ni nasi. Ni boleh. Ni sudah kat luar. Okey. Bersama. Nasi tenang. Saya tak nak seorang baik ni kalau tak nak ontok bundit. Jangan. Sabar. Sekarang sebagai yang terakhir kita berada di atas pentas juga Datuk Chuan Chui Meng. Okey, 2 minit. Esok dan lusa adalah kes Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Saudara kena tangkap, bebas dan sebagainya. Besok adalah keputusannya. Apa yang terjadi dalam mahkamah tidak penting, tapi sebenarnya apa yang SPSP ini tulis yang lebih penting. Dia akan tulis, saudara, rakyat tak peduli mengenai kes Anwar akan kena tangkap. Bila dia tulis, bos, kalau nanti tangkap Anwar Ibrahim, Pekan pun akan kalah. Tobat Anwar Ibrahim takkan kena tangkap. Kerana itu, saudara, saya malam ini saya nak ambil kesempatan. Dalam kes Anwar Ibrahim, kita dah menulis buku tajuknya Fitnah. Dalam buku ini, saudara, menjawab semua persoalan. Saudara nak tanya pasal daripada 50 dalil. Saudara nak tahu persoalan bagaimana seorang Dr. Zahari bangkit dalam mahkamah. Dia mengaku yang dia palsukan bukti DNA ada dalam buku ini. Sehinggalah fitnah debat yang mutakhir ini, saudara, kita buktikan dalam buku ini Saiful sebenarnya
Macam mana liwat boleh berlaku kalau Saiful tak masuk kondominium tersebut? Yang terakhir ialah persoalan video lucah. Saya rakamkan dalam ini pengalaman saya menonton video lucah bersama dengan Rahim Tamici. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, buku ini malam ini kita bagi percuma dengan VCD. VCD itu saudara boleh dapatkan dengan buku ini nanti di pagar masuk atau dengan petugas-petugas. Malam ini kita bagi dengan harga kos. Kita halalkan cetak rompak. Cetak rompaklah banyak-banyak supaya ramai yang tahu. Pengumuman yang terakhir yang saya nak buat, baik yang berdiri tadi bekas tentera. Saudara, 20 hari bulan ini, dengar saudara, 20 hari bulan ini Tuan Haji Muhammad Sabu akan berjumpa dengan pimpinan-pimpinan Persatuan Bekas Polis Malaysia di Seremban, saudara. Kerana apa? Kerana mereka nak mengadu dengan Mak Sabu bahawa kebajikan anggota polis telah diselewengkan, dan mereka nak mengadu dengan Mak Sabu bahawa polis kerana itu polis-polis kena ingat, kamu ketika tugas kerana kami bising gaji kamu naik. Kamu ingat, kamu boleh ikut arahan atas. Kenapa bertindak? Minta maaf cik, arahan orang atas. Tapi kamu kena ingat, Azilah dan Sirul yang bunuh Atan Tuya juga ikut arahan atas. Bila Azilah bangkit dalam mahkamah, Azilah sebut dengan jelas, saya kambing hitam, orang yang arah saya masih bebas dan popular di luar sana. Hakim suruh duduk. Akhirnya orang polis yang ikut arahan jadi apa? Mampus kering dalam penjara sedang menunggu tali gantung. Kepada anggota polis, kamu kena ingat, bertindak ikut undang-undang. Kalau